Salam sejahtera, berjumpa lagi. Kali ini kita nak login apps Istel ni. So just klik get start. Okey, kemudian masukkan nombor IC dan juga 6 digit nombor PIN. Alright. Jika anda pertama kali login, sistem akan meminta anda untuk set up nombor PIN. Seperti saya telah login beberapa kali dan saya telah set up nombor PIN saya. So saya terus skip saja part ini. Apabila kita telah berjaya login, untuk top up, okey, kita klik pada plan details ini, maka akan tertera pakej-pakej yang disediakan seperti RM35, RM50, RM68 dan RM98. So contohnya rakan-rakan nak top up RM35 ni, okey, klik kat situ buy now. Okey, so di sini baki tidak mencukupi, so kita perlu reload. Alright, jika rakan-rakan nak top up RM50, just klik pada angka RM50 ini. Okey. Namun jika rakan-rakan ingin top up contohnya RM35, apa yang perlu rakan-rakan buat adalah klik RM5, klik RM10 dan klik RM20. So totalnya adalah RM35. Klik button next dan proceed. Okey. Iaitu anda beli melalui online banking. Apabila wang telah masuk ke dalam wallet anda, anda boleh terus membuat pembelian pakej RM35 tadi. Sekiranya rakan-rakan ingin sharing barcode, okey, untuk prospek yang ingin membuat pendaftaran di mana anda sebagai upline-nya, just klik logo invite, okey, dan screenshot. So anda boleh sharing kepada prospek anda. Salam maju jaya, berjumpa lagi.